Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fairuz Khairina binti Fazil, pemegang nombor matriks T202411112949. Jadi untuk mini assignment 2 ini, saya membangunkan present kecerdasan buatan bernama Reka Jenis AI. Jadi disebabkan present ini mempunyai inovasi tersendiri, saya memilih untuk mendaftarkan hak cipta melalui MyIPO. Jadi, kenapa kena daftar MyIPO? Pendaftaran IP penting untuk melindungi hak saya sebagai pembangun. Ia mengelakkan peniruan, melindungi kod sumber, elemen grafik dan memberi kelebihan komersial kepada produk. Langkah pertama ialah melayari laman rasmi MyIPO untuk memahami jenis perlindungan perisian. Saya mendapati bahawa hak cipta adalah yang paling sesuai untuk melindungi perisian saya. Hak cipta adalah perlindungan terbaik kerana ia merangkumi kod perisian, antarmuka pengguna, grafik serta dokumentasi projek. Jadi, macam mana kita nak daftar MyIPO ni? Prosesnya mudah. Pilih kategori hak cipta, buat turun borang CR1, kemudian sediakan bahan sokongan seperti koding, cetak dokumen dan hantar ke cawangan MyIPO berdekatan anda dengan bayaran RM200. Setelah diluluskan, saya menerima sijil hak cipta. Ini merupakan bukti undang-undang bahawa saya adalah pemilik sah Reka Jenis AI. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, pendaftaran hak cipta sangat penting bagi melindungi idea kreatif dan inovasi dalam industri perisian. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton.